from makeup video. Kalau aku post yang tu lah, sebenarnya tak post. So it's okay. Saya nak ranting hari ni. Okay, first of all, sebelum aku cakap ni, hampa mesti akan macam pelik sikit. Macam mana my idea otak benda ni dalam otak hang. So aku nak beritahu ya, aku punya FYP, Fits IG, semua benda, kiranya aku punya information dekat internet most likely worldwide. So aku tahu banyak sangat isu yang worldwide. That's why waktu kes Palestin dan Israel, aku tak boleh be one of the neutral person. Like aku ni okay, some might hate what I'm saying, tapi the issue Israel Palestin ni, aku seorang yang sangat open minded. Even political issues, economical issues, I love to see from every perspective. Okay, tapi dia macam off topic. Aku takut jadi 4 video je. Tadi dah daripada 2 video je, 3 video je, 4 video. Out of topic. Tapi pada aku, kes Israel Palestin ni, if you look at, if I'm not a Muslim, okay, let's try not, okay, sebab as a Muslim, kita tahu how we hate Israel. Okay, this is one thing. Aku rasa memang jadi Israel Palestin ni video. Okay, this is one thing yang ramai orang tak faham. Jews and Zionists is two different things. Jews is religion. Anyone could be Jews. Zionist is a principle. Zionism ni adalah satu ideologi. So, just because you are Jews doesn't mean you are Zionist. Konsep dia macam ni. Just because you are a Muslim doesn't mean you are a Malays. And just because, okay, benda ni rare, tapi ada tau berlaku. Just because you are a Malays, mostly Malays are Muslim. Macam tu. Orang akan expect, oh, kalau masuk Islam, masuk Melayu. Trust me, most of non-Muslim people have this thought. Macam, oh, kalau masuk Islam, anak aku ni tukar bangsa. But actually not. Masuk Islam, you're still Chinese, you're still Lebanese, you're still Siamese, you're still Indian. Whatever race was you, you still a Muslim and stay the race you are. Okay, first, itu pasal dari segi orang kata Zionis dengan Jews. Sebab kan, saya takut nak buat benda ni. Aku pernah cakap, aku tak benci Yahudi, tapi aku benci Israel ataupun Zionis. Faham tak? So, this a clarification video. After this, kalau hampa dengar aku buat statement, aku tak benci Yahudi. Sebab dia macam ni tau. Okay, macam mana berlakunya Islamofobia. Sebab kan ramai sangat Yahudi. Bahkan dari puak Yahudi sendiri, ada kelompok-kelompok yang memang tak suka dengan ajaran Zionis. Especially kalau Yahudi yang belajar kitab mereka tu. Yahudi ni, benda ni, this is a fact. Aku baru tahu daripada adik aku. Tetap zaman Hitler, okay, sebab kita ni, especially Muslim, sejak berlakunya perang Israel Palestin, daripada 78 tahun lepas lagi, kita ada satu mindset, oh, kita tak boleh suka orang Yahudi. Yahudi ni adalah puak yang jahat. Yahudi ni, sampai kan satu quote daripada Hitler ni, sangatlah famous, which is, aku tinggalkan kepada aku dulu. Okay, sorry, before I know this information, I use the same quote, which is quote ni adalah aku tinggalkan kepada kamu sebahagian Yahudi untuk kamu tahu bagaimana sifat mereka. Macam Hitler ni boleh bunuh semua Yahudi dalam dunia ni, tapi dia end up tak bunuh semua Yahudi ni. Sebab dia dia macam nak tunjuk kat dunia, ni lah hampa duk kecam aku sangat kan, ni lah Yahudi yang aku nak tunjuk kat hampa. But there's a plot twist to that. Okay, fun fact, which I'm gonna find out and put in a video, if whether it's true or not. Fun fact, Hitler, dia bukan bunuh Yahudi yang jahat. Faham tak? Sebab, okay, Yahudi ni, dia okay, Israel wasn't a country. So Israel ni datang daripada puak-puak Yahudi. Okay, got it? Okay, Yahudi ni waktu dia dihalau daripada mana tu, aku tak ingat dulu, Jerman rasanya. I'm sorry, I'm gonna put the subs, okay, sebelum aku post. Sebab saya tak suka bercakap pasal facts, dan saya macam
saya tak tahu. Aku akan letak tulisan lah dekat mana-mana, tapi nak bagi tahu lah nanti. Yang begini, dulu aku rasa, maafkan aku kalau aku salah, aku akan letak tulisan tau. Mereka ni berpindah daripada Jerman. Daripada Jerman tu mereka dihalau. So mereka dihalau ni, mereka merempat ataupun bertebaran di serata pelosok dunia. Faham tak? That's the thing. Sebab apa orang marah dengan isu Israel Palestin. Kebanyakan negara tak nak berhubungan dengan mereka. You must understand, back in the time, German, British, Japan kalau belah Asian, Japan, even China pun tak sebesar Japan waktu zaman dulu. Tapi German, British, Russian, these are the countries dengan kuasa-kuasa yang sangat besar. Macam, okay, if they have beef with this country, do not cari pasal. That's why Thailand tak ada sejarah. You might not know this, tapi Thailand tak ada sejarah. As in, Thailand ni, dia tak pernah dijajah. Tahu tak apa konsep yang diamalkan oleh Thailand untuk mengekalkan keamanan negara dia? Okay, if you ask me, as a ruler, Thailand was doing a right thing. Kalau aku berada di posisi pemimpin Thailand, mungkin dia punya, setiap pemimpin, I believe every pemimpin ada prinsip. I'm sorry, this is not political issue, tapi aku suka dengan prinsip Tun Dr. Mahathir, yang mana dia sangatlah, kalau perasan kan, Tun Dr. Mahathir ni benci dia kepada Zionis tu, like, dia tak malu nak menunjukkan benci dia kepada Zionis. Remember the issues, Israel nak masuk bertanding, I don't remember which tournament, what tournament, aku tak ingat, Masya Allah, Astaghfirullahaladzim, Muhammad Muhammad tak ingat sangat-sangat. Tapi ada satu waktu tu Syed Saddiq, YB Syed Saddiq adalah Menteri Belia dan Sukan. So isu dia, kita nak buat satu tournament dunia punya level, international punya level, lebih tepat international punya level, dan supposedly Israel was dalam tu. Tapi if you don't know this, Israel, dia kita tak ada hubungan diplomatik dengan negara Israel. I was surprised when I found it when I was 15. Sebab aku tak pernah pergi overseas, aku tak ada pasport, so aku tak tahu ni. Rupanya dekat pasport kita, I'm sorry if I'm wrong, correct me, dekat pasport kita ada tulis pasal yang kita boleh pasport ni sah di semua negara kecuali Israel. Sebab kita kan join PBB, tapi kita buat hubungan diplomatik dengan hampir semua negara dalam PBB kecuali Israel. Was Israel in PBB? I'm gonna put it down here. Sebab aku rasa macam Israel tak ada dalam PBB. Yeah, but that's the thing. So, kalau apa belajar sejarah dulu, kita ada beberapa persatuan dunia. Salah satu persatuan dunia yang kita ada adalah persatuan macam negara-negara Islam. Aku minta maaf otak semut, jadi aku dah tak ingat nama persatuan tu. Tapi kita ada satu persatuan berteras level international. Persatuan ni adalah persatuan Islam, persatuan macam, bukan persatuan lah, maksudnya macam PBB, tapi ni persatuan untuk negara-negara Islam. Tahu tak how we help Palestine? That is part of our responsibility as a member of this community. Community macam negara CIC ya nama dia, Community Islamic Country, something like that, macam tu. CIC lah aku rasa. Kenapa tiba-tiba tapi macam tu lah, kita ada satu persatuan tu. Dalam, di bawah community tu, kita dituntut macam, okay, contoh lah, bukan kata Palestin, kita beri contoh yang paling mustahil, tapi benda ni possible. Sebab tak ada yang mustahil dalam dunia ni, which is Arab Saudi kena serang, ataupun Arab Saudi ditimpa apa-apa bala, ataupun Arab Saudi terlibat dalam apa-apa perang, kita this is sorry, kata, okay, kita sepatutnya kena bagi bantuan kat mereka. Tetapi kawan-kawan, there's a plot twist, di mana negara kita juga termasuk dalam salah satu persatuan ni. Aku tak ingat nama betul dia, tapi persatuan ni macam basically dalam persatuan ni, community untuk negara-negara yang bebas. Maksudnya kita tak, kalau berlaku perang dengan contoh macam itu
Ukraine dengan Russia, yang tak silap aku, Ukraine dengan Russia bergaduh, kita tak terlibat mana-mana. So doesn't mean kalau contoh Arab Saudi berperang dengan Jerman, sebab Jerman kawan kita dalam PBB. This is the konsep dia. Allah, inilah benda yang aku selalu buat zaman sekolah dulu. Konsep dia macam hang ada banyak circle. So PBB is one circle, komuniti Islam ni one circle, negara berdamai ni one circle. So kita ada 3 circle, more actually 3 circle. Salah satunya tu Commonwealth. Kita Commonwealth. Salah satu circle kita lagi Commonwealth. Commonwealth ni negara-negara yang pernah dijajah oleh British. Punyalah banyak sampai boleh buat satu sukan. Commonwealth ke aku rasa yang tu. Boleh jadi lah. Tapi tu macam bukanlah Piala Dunia, tapi worldwide punya sukan. Tapi macam tu lah. Dah 10 minit. Tak apa. Commonwealth. So kita ada 3. Commonwealth, negara bebas, lepas tu komuniti Islam, PBB. Ni semua macam circle lah. Kita ada dalam 4 circle macam tu. So kalau katalah contoh dah circle ni, kata dia macam sebab kat aku circle dengan komuniti Islam ni, aku nak bantuan ketenteraan. Masalahnya Jerman ni kawan kita dalam circle PBB. Faham tak? So kita tak boleh nak sesuka hati. Dan kita juga sebahagian daripada circle pihak berdamai ataupun pihak bebas, negara yang bebas, negara tengah, bendera putih. Macam tu lah. So maksudnya kita kalau ada perang antara negara besar, especially kita tak akan menyebelahi mana-mana pihak. Tetapi sebab itulah dalam isu Israel Palestin, Malaysia tak ada masalah macam tu. Sebab kita tak suka dengan Israel dekat mana-mana. Kita dalam pasport kita sendiri dah, dia macam dekat pasport tu tulis Israel ni bukan kawan aku. Aku tak mau kawan dengan Israel ni. Hampa Israel ni nak pergi mampus, silakan. Macam tu, faham tak? So sebab tu dalam isu Israel Palestin, negara kita boleh secara lantang daripada zaman Tunku Abdul Rahman lagi, secara lantang kita boleh on site dengan betul lah, Tunku Abdul Rahman kita dah Israel Palestin dah start. Sebab Israel Palestin 1948, kita merdeka 1957. Lepas tu daripada zaman Tunku Abdul Rahman lagi, kita tak side dengan Israel sebab kita tak terlibat dengan mereka mana-mana. Kalau apa question, kenapa wujudnya persatuan ni? Macam mana kita ada politik negara, persatuan, dalam level international, zaman dulu kita guna perang, kita guna agama untuk melebarkan hubungan diplomatik ataupun menjajah. Tapi as time semakin bertambahnya masa, nak cakap bahasa Inggeris tapi lupa istilah dia. Semakin bertambahnya masa, macam researcher political dunia ni buat research, buat study, dia pun realise perang, keagamaan still can be considered, tapi macam penjajahan atau penaklukan ni dah tak relevan. Contoh 2025 nak buat macam mana berlaku zaman British, zaman Jepun, itu dah takkan relevan. Itu yang dia punya founding. Dia macam benda tu takkan relevan. So it's such a waste kalau dia stay dengan benda ni. Benda ni at that time nampaklah menguntungkan British, menguntungkan Jerman, menguntungkan Russia, semua ni untung. Tapi as time goes by, waktu tu pula dah banyak pemberontakan. Macam, minta maaf lah sejarah kejap, macam Mat Gilau, semua ni. Dan benda pemberontakan ni bukan sahaja berlaku di Malaysia ya. Pemberontakan ni juga berlaku di negara-negara lain. Negara Amerika, negara Russia, negara Jerman. Setiap negara yang dijajah ni dah mula berlaku pemberontakan. Bahasa istilah lain, semangat nasionalisme ni dah makin kuat. So orang dah realise, especially as time goes by, dulu, kalau zaman dulu, sebab itulah kalau hampa baca sejarah kan, kebanyakan pemberontakan ni dia berlaku antara dua, sama ada orang yang alim ataupun anak-anak sultan atau anak-anak bangsawan. Sebab apa? Sebab zaman dulu bukan semua orang ada akses yang mudah kepada pendidikan. Orang-orang yang ada akses yang mudah kepada pendidikan, kebanyakannya adalah anak sultan ataupun orang-orang yang belajar agama. Sebab orang yang belajar agama ni, bila mereka tak ada akses pendidikan sekular, mereka akan dapat mereka akan pergi belajar pondok macam Tok Janggut. Sebab dulu pula kita ada sistem sosial. Sistem sosial ni, orang Cina dekat bandar, orang Jepun, orang Melayu dekat kampung, orang India dekat estate.
benda-benda ni yang menyebabkan macam orang Melayu ni dia punya minda macam, oh kita tak nak pergi mana sebab bandar tu tempat orang Cina. That's setengah orang Melayu dulu mengamalkan konsep kalau nak hidup aman tak elak kaca sistem British macam tu. Dah 15 minit. Aku kisah setengah jam. Okay. So dah berlaku as nasionalisme ni bangkit banyak dekat semua tempat. So researcher politika dunia ni dia pun realise macam benda ni takkan relevan in 20 years. Sebab okay, salah satu untuk memastikan kestabilan ekonomi sesuatu negara adalah keamanan. Yes, 50 tahun lepas, 60 tahun lepas, kita boleh, negara tu boleh aman walaupun dengan konsep penjajahan. But in 50 years ke depan, 60 years sorry, nyamuk 60 years ke depan, negara tu takkan boleh aman dengan konsep penjajahan. Sebab orang dah mula sedar yang penjajahan is not a good thing. Faham tak? So, dia macam, okay, kalau banyak perang, kalau setiap negara ada pemberontakan, setiap negara ada ni, apa nak jadi dengan dunia? Faham tak? Walaupun big power pun, big power tu takkan stable. So, that is why PBB ni dah lama tau. Waktu ni kita belum lagi PBB. Waktu ni tak banyak negara macam sekarang lah dalam PBB. Sebab PBB ni diwujudkan dah lama. Even dia lebih kurang level-level Piala Dunia punya umur. Macam tu lah. So waktu ni negara-negara yang dalam PBB ni, mereka duduk, mereka table sekali, mereka macam, you know what, I love this whole penjajahan thing, we got the powers, but how long? That is when kita ada buat satu dasar, aku lupa, tapi dasar ni PBB keluarkan. So PBB cakap kat semua negara-negara besar, negara-negara yang menjajah waktu itu, start bagi tahu dekat negara-negara yang penjajah ni, start bagi chances untuk dia merdeka. Hampa ingat British tu nak bagi kita merdeka ke kalau tak sebab PBB? British tu sayang Israel je. Dia pun suka sama version-version menjajah ni. Tapi dia pun negara besar waktu tu. And PBB ni macam, PBB ni macam Raja-Raja Melayu lah dalam negara kita. Macam kalau hang nak hidup senang, hang nak jadi powerful, hang kena jaga PBB punya perasaan. Faham tak? So waktu ni British ni sebenarnya dia macam tak adalah suka mana pun. Sebab trust me, everyone yang menjajah gonna love era penjajahan. Tapi yang dijajah takkan suka era penjajahan. Jangan samakan British punya penjajahan dengan Tanah Melayu punya penjajahan. Tanah Melayu, that's different. Kita berperang, tapi perang kita ada level. Tahu tak, kalau hampa tengok filem-filem historical, kebanyakan, aku seorang slow ke? Kebanyakan negara ada peraturan perang. Okay, aku pernah tengok benda ni dekat filem, bukan filem, drama India. Tapi konsep dia historik. Waktu tu, si Panglima ni, dia dah memang pedang dia betul-betul dah kena tau dekat badan lelaki, dekat badan musuh. Macam, ni pedang dia, ni badan musuh. Macam tu. Dia tinggal, musuh tu mati. Tapi, tiba-tiba, sunset. Faham kan maksud dia kan? Tiba-tiba sunset ni petandanya dah malam. Jadi salah satu aturan perang yang lama, di mana kalau perang tu tak boleh berlaku waktu malam. Faham tak? Itulah jahatnya Eropah zaman dulu. Mereka banyak melanggar peraturan perang. Faham tak? Peraturan perang dulu. Kalau perang zaman Melaka, zaman yang para Miswara tu, Siam nak buat apa? Tapi ini bukan Eropah lah, Siam lah. Sebab tu kalau kebanyakan negara-negara timur, negara-negara kita ni, belah-belah kita ni, India, China, Timur lah, kebanyakan negara kita ni berpegang sangat-sangat teguh dengan peraturan perang. So bila satu je cara nak menang, serang waktu malam. Sebab tu komunis serang waktu malam. And if you said komunis is Asian, tahu tak Asian dalam komunis ni, dalam komunisme ni, hanyalah kuli je. The real communist came from German kalau tak salah aku. Mari kita roll back. Sebab itulah Nur baca Syabila cerita. Okay, so balik kepada persatuan tadi. So bila banyak suka macam ni, apa bantuan yang kita boleh bagi tahu? Sorry tau kalau aku macam ada cut off kat mana-mana. Apa bantuan yang kita boleh bagi? Kita boleh bagi bantuan kewangan. Kita boleh bagi bantuan kemanusiaan. Contoh
Arab Saudi perang dengan Jerman. Kita hantar je lah bantuan dekat Arab Saudi. Tapi itulah function PBB. Dan that's why kebanyakan negara tak berperang seteruk Israel Palestin. Israel ni jahat dia, PBB pun tak layan. Macam PBB ni Raja Melayu, dia tu Perdana Menteri, dia macam go to hell. Dia macam tu dengan PBB. Macam, oh you PBB, okay I'm gonna shoot Palestine. Dah, macam tu. Salah satu sebabnya kita ada kuasa veto dan PBB. Kita ada kuasa veto, which is America. And this is straighten the theory where Israel dengan Amerika ni sangat-sangatlah ni. Benda ni lah yang memburukkan nama agama Yahudi. Sebab kebanyakan kabinet Amerika, every single time, kebanyakan kabinet Amerika adalah orang Yahudi yang Zionis. Tapi Zionis ni kan ideologi. So Han takkan boleh tahu Zionis ni Yahudi ni Zionis atau tak. Macam, tapi Melayu tu macam lain sikit lah konsep dia. Dia macam ideologi ni macam politik. I'm sorry, I'm not trying to be politik. Tapi contoh Han, aku Islam, tapi Han tengok aku, Han tak boleh tahu aku ni Islam PAS ke, Islam UMNO ke, Islam PKR ke. Han tak boleh tahu benda tu. Han tak boleh judge aku. Tapi the moment I open my mouth, Han boleh tahu, oh dia ni Islam UMNO, oh dia ni Islam PKR. That's what happened. Most of cabinet America adalah Zionis. So mereka of course I protect Israel. Okay, berbalik pada tadi. So yeah, kita cakap pasal apa tadi? Sabar, Beirut. Okay, pasal Israel Palestin. Okay, so yeah, unlike kalau macam negara lain, okay, aku ingat Jerman dengan okay, kita pernah ada satu isu international. Aku risau sebab pagi motor kan ada podcast macam ni. Kita pernah ada satu isu international, which is Ukraine Russia. Cubalah betulkan dekat komen kalau aku salah. Isu tu tegang, tapi sebab isu macam tu kita tak boleh ambil part. Kita tak boleh ambil part yang super duper. Tapi dia macam ni, dia macam adik-beradik. Dah tadi circle ni adik-beradik. Dia macam ni. Contoh kita PBB ni satu adik-beradik. Contohlah yang mula ni Ukraine dulu. Ukraine yang pergi serang Russia dulu. So kita as adik-beradik, kita boleh cakap kat Ukraine, salah Ukraine, tak boleh expect aku backup hanya sebab kita adik-beradik. Kena tahu yang salah. Yang hampir serang Ukraine dulu pasal apa? Yang hampir cari gaduh dengan Ukraine dulu pasal apa? Macam tu. So kalau bahasa formalnya, mengutuk tindakan Ukraine, tindakan Russia. Macam tu lah. Aku rasa macam dah gelong, tapi macam tu lah. Aku rasa aku nak buat sub. Habis dah 20 minit pula aku tengok. Tak apa, aku pasal terlambat. Macam tu. So macam mengutuk tindakan Russia, itu adalah salah satu ayat yang selalu digunakan dalam formal statement kita untuk international. Tapi Israel ni, kutuklah tindakan dia 100 kali pun dia tak kisah. Tahu tak PBB dah issued gencatan senjata berapa puluh kali. Tahu tak, ayah aku pernah cakap macam ni. And back in time, aku macam marah sikit dengan ayah aku. Aku cakap, kenapa aku cakap macam ni? Tak rasa happy ke bila Israel buat gencatan senjata? Waktu aku cakap kat ayah aku, aku kata, bapak tahu tak gencatan senjata? Waktu ni dah lama, aku rasa last aku dengar gencatan senjata pasal isu Palestin waktu ni dalam waktu aku sekolah rendah. Tiba-tiba waktu tu aku sekolah menengah. Lepas tu sekolah menengah you macam tu. Lepas tu dengar lah isu gencatan senjata. Lepas tu aku sembang dengan ayah aku kan. Aku sembang, bapak tahu tak, Israel dah bersetuju untuk gencatan senjata. Amerika pun dah luluskan, PBB pun dah luluskan. Lepas tu aku cakap, bukan kata apa, tapi gencatan senjata tu tak function pun. Hujung-hujung dia pakai macam tu lah bahasa. Tapi aku tak ada cakap dia tak function. Faham tak? Ni macam bahasa aku translate istilah ayah aku guna dengan bahasa yang mudah. Aku macam cakap lah, tak ada guna pun. Hujung-hujung dia pastilah akan serang. Benda ni takkan end selagi Amerika is with Israel, even in silence. Dan aku macam, waktu tu lah aku macam, ayah aku ni happy lah sikit for Palestine. Ada gencatan senjata aku. But true, now I'm with my dad. Like as long as this Israel, tahu tak, Israel ni sebenarnya dah buat
Kalau siapa yang follow kes Israel ni sejak yang 2000 berapa itu? 23, 24 macam baru-baru ni punya. Siapa yang follow kes Israel Palestin, dia akan rasa macam dia akan tahu yang dah beberapa kali PBB issue yang Israel ni sebenarnya dah buat jenayah perang dunia. Sebab okay, dan benda ni pun dah ramai orang cakap kat apps lain, social media lain, which is Israel ni dia punya jahat. Tahu tak, orang punya jahat dulu zaman Jepun pun dia tak bom tau hospital. Dia cuma akan bom camp base. Dia tak akan bom hospital. Hang bom rumah orang, standard war. Hang serang rumah orang, standard war. Hang serang sekolah pun jarang sebenarnya. Selalunya institusi kerajaan ni akan jadi tempat-tempat selamat waktu perang. Contohnya sekolah, hospital, balai polis dengan camp ni memang jangan cakap lah, memang itulah tempat yang bahaya. Means institusi macam ni, faham tak? Sekolah, balai polis, hospital ni tempat-tempat yang crucial, yang macam okay, if you want sick for protection, go there, macam tu. Tapi Israel punya jahat, dia pergi bom hospital. So he's like, if he's a person in a country, he's like cannot get away with any law. But he did. Why? Because the judges are his people. That's the problem. So sebab tu lah aku dah ingat sebenarnya. Aku macam dah dapat glimpse. Tadi aku cakap pasal open minded kan. Aku pun dah tahu aku suka jadi open minded bila statement aku ni bahaya lah. Aku suka meletakkan posisi aku dari semua perspektif. Faham tak? Tapi aku pernah tahu, ni cerita dia. Aku pernah nak letak perspektif aku daripada orang yang neutral. Tapi aku cakap, there's no way you can be neutral about Israel-Palestine issues. How? Like, you're human. You cannot say, I'm not taking part of this. If you are taking part in Selena Gomez, in Kylie Jenner's babe, in Hailey Bieber's Kendall. If you are in the Selena, Kendall, Hailey gossip or beef, you are in Palestine and Israel beef too. If you came to me, you know about P. Diddy, Beyonce, P. Diddy, Beyonce issue, you are in this Israel Palestine too. If you tell me you are in Taylor Swift and Justin Bieber beef, you are in this Israel Palestine issues as well. Aku tak nak sebut gosip Malaysia, tapi if you are in the Hollywood gossip, so you are in Israel Palestine gossip, and no gossip, I mean beef. So daripada nak buat konten lain jadi konten lain. Macam boleh lanjut Ustaz? Tak apalah. Itu dia. Aku sangat suka sama macam ni. Itu dia. 1 in the morning talk with me.